Guna AI untuk galakkan yang obes kuruskan badan. Saya guna Google Gemini, minta gambarkan macam mana kalau mereka yang ada masalah berat berlebihan dan dikenali ramai di media sosial ni jadi kurus. Cuba tengok hasilnya, kacak tak? Sebelum tu saya minta maaf kepada mereka ni kalau tak suka cara saya galakkan untuk kuruskan badan ni. Okey, pertama Iqbal Ahyar di TikTok, followers 1.1 juta sekarang, kacak kan versi kurus ni. Kedua, dengan followers TikTok 1.7 juta ialah Bang Aji. Anak kecil yang comel sebab badannya yang gebu ni, cuba tengok kalau kurus. Jadi kacak kan? Dan ketiga, Kim dengan followers lebih 200,000 di TikTok, kacak lagi tampan kan? Siapa lagi nak digambarkan kurus? Jemput beri namanya di komen. Sebenarnya potensi tu memang dah ada, cuma badan je yang belum sampai ke level tu. Cuba tengok pelakon Sehezi Sam yang suka-suka naikkan dan turunkan berat ikut watak lakonannya tu. Bila dia turunkan berat, terus nampak muda balik, karisma dia naik, gaya pun berubah. AI cuma tunjuk gambaran, tapi hakikatnya semua tu boleh jadi nyata kalau mula segera betulkan gaya pemakanan dan gaya hidup. Jemput like, komen dan share video ini untuk galakkan mereka jadi lebih sihat dan kacak.